wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Dunia Kehidupan Tu ya guys. Hari ini kita berada di sini dan kami kalian tengah masak sebab hari ini ada program meeting untuk koperasi yang baru ditubuhkan. Okey. So kalau nak tahu ikuti video ini sampailah ke akhir video. Tengok kalian tengah masak mi goreng. Masak je. Alamiah kalau pekat macam macam Dia kena letak tambah hitam sikit sebab dia apa? Kurang hitam. Kecap jalin. Saya biasa pakai ada satu kicap limau, satu kicap. Ada satu. Baru kalau dia cantik. Dia tak masak tapi dia pakai. Ada satu memang untuk karamel. Kicap karamel. Yang tak biasa. Yang ni semua tengah berkumpul ya. Puan ni dah sampai. Puan ni dah sampai. Kebanyakan wanita tak boleh dia cuma baru tak boleh. Tak boleh. Sajak tak nak cakap sedia. Macam terlalu. Tak boleh kan? Jangan kau tak boleh bangun. Bukan Kak Lin jadi bidang terjun. Kalau Kak Lin masak bukan resipi saya. Kalau resipi saya lain. Bismillah. Ayo. Boleh tolong basuh mi. Atau masak itu kena air panas tu nama. Masuk dalam. Kalau akak punya resipi ada ni, akak berikan telur. Sebab tak ada telur, rasa tak. Letak kayu, letak telur. Ni tak ada. 5 biji itu cukup lah. 5 cukup. Dah boleh tambah banyak sangat. Sebab kita dah ada nasi nanti. Nasi kita pun dah ada. Kita dah. Alah kebayang lah kau ni. Jangan tambah. Jangan lama. Masuk mi macam tu. Dia mi tak boleh ramas. Putus dia macam ni. Mau kena apa? Ui, sedapnya. Rasa sedap tak? Celebrity. Saya tukang masak yang mengganti tanpa sengaja. Kan? Bagi didaftarkan sebagai koperasi. Yang keempat, penerimaan undang-undang kecil koperasi. Yang kelima, pemilihan 15 anggota lembaga koperasi. Okey, 15 orang tu dah ada nama dekat sini tau. So kita tak ada pertandingan. Okey. Kita tak ada undian. Okey, hari ni nanti tahun depan kita buat undian kan. Okey, yang keenam, menimbang dan meneruskan belanjawan tahunan. Okey. Bagi anggota lembaga
dan saraan yang dibayar kepada mana-mana anggota lembaga yang dilantik. Okey. Jadi ALK ni dia ada allowance. Okey, nanti. Tapi nanti kita akan bincangkan berapa kita nak bagi. Okey, itu pun kalau ada duit, kalau ada tak bagi. Okey, yang ke-8 yang merupakan juru audit yang dibenarkan oleh Suruhanjaya ataupun pegawai Suruhanjaya untuk mengaudit akaun koperasi. Februari 2026 mengenai jam 11 pagi bertempat di Lor 2 Jalan Persiaran D5 Kampung Pak Jalan Hiling 47,000 Sungai Buloh Selangor. Okey, kehadiran mesyuarat permulaan ini adalah seramai berapa orang? Berapa? Aku cukup tak dalam tempoh 6 bulan tu? Ke 12 bulan tu baru. Yang ni kita tau. Maksudnya koperasi yang kena menguruskan tu. Boleh 12 bulan sebenarnya setahun. Macam setahun tu sebab bagi tempoh kepada perusahaan untuk menyediakan dokumen. Yang 5.3 tu. Yang tulis je. Okey. Jangan Maria binti Osman. Anwar, penyokong. Nombor 24. Okey, sekarang. Penjajah Mahkamah penyokong. Anwar. Penyokong Kalin. Yalah, Nombor apa? Kali nombor berapa? Nah, seterusnya Anwar. Penyokong nombor apa? Anwar Hakim. Nombor apa dia? Itu Anwar tak? Kenapa ada nama lagi banyak? Koperasi adalah sama memalih memalih. Nombor berapa? Dicadangkan oleh Kak Anifah nombor 14 dan disokong oleh Kak Masaria nombor 33. Disokong oleh Rauda nombor 7 dicadangkan oleh Rauda dan disokong oleh Nama-nama yang disebut ni supaya berdiri. Orang kenal. Cadangkan oleh Selawati Nombor nombor 20 Sunita nombor 5. dan Kita nombor berapa? dan disokong oleh Mariam nombor 4. Ayam 4. Oleh Rauda nombor 7 disokong oleh Hamisah nombor 15. Seterusnya Dura nombor 4. Saya mengenai operasi dan sekarang kita belajar nak makan apa yang ada kat sini sebab tadi dah disediakan makanan tu. Jom. Apa dia? Janji nombor 13, kita pukul 3. Getah kat sini lah tu. Banyak tak? 2 sudu je. 2 sudu je. Okey, kita nak makan. Kak Lin masak hari ni. Ni ada kuning dan Mana mengajar? Orang ni tu dekat apa ni mana? Kena halau dah tak boleh. Dia cakap luar lah. Luar akan. Ini apa dah? Bukanlah, lembut. Guys, saya Ini Mama ingat? Mama dari mana? Ni dalam tu. Kalau orang mana dia asyik Patut tadi ada belah tempat kerja ni. Kita dulu video hari ni. Meeting berapa? Sekarang cuma tengah makan.
subscribe komen, like, share dan jangan lupa video yang selanjutnya. Assalamualaikum. Pedas tak? Betul? Mana pula pedas pula tak ada cili. Ada pedas pun? Cilinya siput. Kau cakap dia pedas? Cili lah. Dia tak makan pedas, tak ada. Makan pedas. Memang macam tu. Semalam saya beli. Aman ni.